Kenapa aku cakap speaker OEM series daripada Adam Digital ni sesuai untuk kereta baru korang? First kali, pemasangan dia yang mudah, tak perlu potong-potong wayar ataupun modi. Dalam masa 15 minit je dah boleh siap pasang semua, korang dah boleh dapat upgrade kualiti bunyi kereta korang. Lepas tu speaker ni pula tak voidkan warranty kereta, jadi memang sesuai untuk pengguna kereta baru, dah tak payah risau pasal void warranty untuk dapatkan bunyi audio kereta yang lagi sedap. Jangan ingat speaker PMP pakai material cikai-cikai tau. Adam Digital punya speaker ni dia guna kulit kambing tau dekat dia punya cone ni. Tengok rubber edge dia pun nampak kemas je. Tengah ni pula ada titanium tweeter, jadi korang akan dapat vokal yang lagi tajam, treble yang clear dan bass yang sangatlah deep. Dah boleh kata macam konsert bergerak dah kereta korang lepas ni. Adam Digital OEM series ni boleh bagi korang bass paling rendah 50Hz tau. Jarang tau ada speaker PMP yang boleh bagi korang bass serendah ni. Adam Digital OEM series speaker ni available untuk macam-macam jenis kereta dari Toyota, Honda, Proton, Pro 2, Nissan, Mercedes, BMW, Alphard dengan Vellfire, Volkswagen pun ada. Jadi inilah sebab kenapa speaker OEM series daripada Adam Digital ni sesuai untuk kereta baru korang. Korang boleh dapatkan speaker ni dekat mana-mana kedai aksesori berdekatan dengan korang.